So ni kita orang on the way nak masuk bilik. Nasib baiklah tak bilik seorang je. Gelap sikit video yang ni sebab Tira tak buat kelang DJI. 100 years old. Wah, nanti siang Tira akan bawa korang jalan lagi. Sebab ni macam tak apa nampak kan. Kau kita tidur for satu katil dia malam ni. Ha. Tada, ni toilet dia. Ambil kawan dia ni. Ambil tengah. Kita nak ambil gambar dulu pak. Tada. Kita bergerak sikit dulu. Keluar dulu. Tada. Tak apa. Nak buka kasut ni, almari. Ni almari lagi. Ya ada tu. TV. Oh, very old school. Tapi ada aircon ya. 105. Simple je bilik dia. Oh. Okay, masuk. Semua masuk. So, ni hotel yang kita orang duduk hari ni. Ni luak-luak dia. Sangat cantik. Kata-kata. Say bye-bye. Cantik korang. Dia hotel ni time dinasti ting ketang tau. Tak payah tidur. Taklah. Tak apa. That's my mom. Sejuk. Cantik. So ni on the way nak pergi lobby dia. Kita akan jalan ke sini. Dia macam agak jalan tapi jangan risau. Sebab mereka akan tolak angkat beg. So jangan risau ya. Dia bertangga ni semua ni. Tak tahu. So cantik ni ambil gambar. Tempat makan dia. Tada, tempat makan. Tu semua boleh duduk lah tempat makan dia. Style kan? Lepas tu kat sini ada pond. I don't know what the pond for. Tapi cantik. Sekejap nak buat video. Tu sini pun cantik. Tengok tu. Wah, pasal photoshoot. Photoshoot. Cantik. Ni lobby dia. So, ni luar dia. Dia betul-betul dekat pekan Old Town Dali tu. Sekejap, ni macam cantik ni ambil gambar actually ni. Wah, so cantik. So, ni hotel dia korang. Tira akan tunjuk suasana dekat Old Town Dali. Tengok tu. Kedai-kedai makan lokal. And that's the hotel. Dia dekat dengan pintu gerbang tu Taklah kalau korang tahulah. Sekejap, Tira rasa nak ambil gambar kat sini sebab cantik. I'm gonna call my mom to here. Wait. Sekarang nampak tak tu? Alah, tak nampak. Tu. Tu adalah Himalayan. Cantik lah. Nak. So cantik. Snow? Cantik dia. Itu dia orang breakfast.
So sekarang kita orang nak naik bas. Nak pergi. Kita orang nak naik bas, nak pergi mana tak tahu lagi. Ada dah bagi tahu tapi lupa. Tapi lupa nama tempat. S Blue ke apa benda, entahlah. Lepas tu kita orang hari ni akan pergi Lijiang juga. So Tira akan tunjuk video dekat Lijiang sikit. Next episode baru Tira akan buat video dekat Lijiang yang sepenuhnya, okay? So Tira rasa sampai sini je vlog untuk hari ni. Kita jumpa in the next vlog. Jumpa korang nanti.